Tuan-tuan, malam ni kita semua hidup, buku amalan kita sedang dibuka. Berlumbalah untuk melakukan kebaikan walaupun memberikan seteguk air kepada orang miskin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang sebesar zarrah pun kalian akan lihat. Berat tuan-tuan, berat. Orang yang menghayati mahsyar susah untuk buat kesalahan dan dosa. Dia tahu betapa peritnya. Antara benda kecil yang akan ditimbang di mahsyar ialah sebentuk jarum yang dipinjam dan tidak dikembalikan. Antara bentuk-bentuk kecil yang akan ditimbang di mahsyar, kamu lalu tepi orang Islam, kamu tarik muka tepi dengan dia bila kamu lalu. Memang dia tak kenal kamu, kamu tak kenal dia, tapi kamu lemparkan wajah yang tak elok kepada dia. Yang tu pun dia akan tuntut di mahsyar.